kalau siapa yang dapat anak yang cacat, janganlah dia buat satu perkara yang menyebabkan dia mempelekehkan anak yang cacat itu. Jangan sampai peringkat dia bunuh anak yang cacat. Janganlah sampai peringkat dia buat sesuatu yang melebihkan anak yang sihat dibandingkan dengan anak yang cacat. Jangan demikian. Dia tetap anak kita. Kalau siapa yang dapat anak cacat, anak yang cacat, misalnya contoh, bila dapat anak tu, anak tak cukup syarat, misal contohnya, jadi autism, jadi anak ni, misal contohnya, anak tersebut kaki dia tempang ke, mata dia buta ke, maka di waktu itu dia sudah memiliki anak syurga, dipanggil. Anak syurga, confirm dah anak tersebut anak syurga. Manakala kamu, jika kamu ada adik-beradik yang cacat, jangan kamu hina dia. Jangan kamu lekehkan dia. Anak yang adik-beradik yang cacat ini, bahkan kita kena sebut pada dia, berbanggalah diuji oleh Allah dengan ujian ini. Dalam hadis Rasulullah sebut banyaklah, siapa-siapa yang dia lahir dalam keadaan buta mata, kemudian dia redha, dia buta mata, ataupun dia dah besar dah buta mata, dia redha dengan 2 biji mata dia yang tiada tadi, lalu Allah gantikan dengan 2 biji mata tu dengan syurga Allah